Di bahagian paling hujung sistem suria kita, melepasi orbit Neptun, terdapat sebuah dunia kecil dan sangat sejuk yang hampir tidak menerima haba daripada matahari. Dan inilah Pluto. Ia sangat jauh dari bumi dan walaupun cahaya dari matahari pun hampir tidak sampai ke sana. Selama beberapa dekad, hanya sedikit sahaja yang diketahui oleh para saintis tentang dunia misteri ini. Sebenarnya, pada kebanyakan teleskop pada masa itu, ia hanyalah satu titik cahaya yang kecil dan kabur di tengah-tengah keluasan angkasa lepas. Disebabkan ini, banyak persoalan yang masih belum terjawab. Sejauh mana sebenarnya saiznya? Bagaimanakah rupa permukaannya? Dan apakah lagi rahsia yang disembunyikannya? Seiring berlalunya tahun dan dengan kemajuan teknologi, ahli astronomi, misteri-misteri yang mengelilingi Pluto perlahan-lahan mula terungkai. Dan salah satu kejutan terbesar ialah Pluto bukanlah satu-satunya yang kita fikirkan. Ia adalah sebuah dunia yang mengembara dalam kegelapan angkasa lepas. Ya, rupa-rupanya ia ditemani oleh satu jasad cakrawala yang agak unik, yang saiznya hampir separuh daripada Pluto. Dan inilah Charon. Pada pandangan pertama, anda mungkin fikir ia hanyalah bulan biasa yang mengelilingi Pluto. Tetapi semakin para saintis mengkajinya, semakin jelas bahawa hubungan mereka sebenarnya tidak biasa. Sebenarnya, ada ahli astronomi yang percaya bahawa kedua-duanya saling mengelilingi antara satu sama lain dalam satu tarian graviti yang unik. Dan hanya mereka yang mempunyai corak seperti ini dan tiada yang serupa di seluruh sistem suria. Tetapi persoalannya, bagaimana dunia misteri ini ditemui? Dan bagaimana Charon mengubah segala yang kita tahu tentang Pluto? Dan bagaimana rupa Charon? Tetapi sebelum kita mulakan perbincangan, saya ingin meminta satu like daripada anda dan sila subscribe saluran kita. Ini sangat membantu kami sebagai pencipta kandungan. Jadi, mari kita mulakan. Semuanya bermula dengan kita. Semuanya bermula pada dekad 90-an. Di Observatory Tentera Laut AS, seorang ahli astronomi bernama James Christie sedang menjalankan pemeriksaan biasa ke atas gambar-gambar lama Pluto. Tujuannya adalah untuk memperbaiki lagi pengiraan tentang pergerakan tepat Pluto di angkasa. Semasa beliau meneliti plat fotografi itu, beliau perasan sesuatu yang pelik. Sebaliknya, daripada satu titik cahaya yang jelas, terdapat beberapa gambar Pluto yang kelihatan seperti ada benjolan atau bahagian yang menonjol di satu sisi. Pada pandangan pertama, ia kelihatan seperti kecacatan mudah pada kamera atau kesan daripada keadaan atmosfer semasa gambar diambil, saudara. Sebenarnya, banyak daripada gambar-gambar itu telah lebih awal ditandakan sebagai rosak atau berkualiti rendah. Namun Christie tidak yakin atau percaya begitu. Dia mempunyai pengalaman dalam mengkaji apa yang dipanggil sebagai bintang berkembar, iaitu bintang-bintang yang bersama dalam satu sistem. Disebabkan itu, dia biasa dengan corak-corak pelik yang mungkin menunjukkan terdapat dua objek yang berdekatan dalam satu imej. Dia menjadi lebih berminat apabila dia perasan bahawa bintang-bintang lain dalam gambar yang sama adalah kecil dan tidak terdistorsi. Jika ada masalah dengan teleskop atau atmosfera bumi, sepatutnya semua objek dalam gambar itu turut terjejas. Tetapi tidak. Hanya Pluto sahaja yang mempunyai bentuk yang pelik. Di situlah mula terbentuk satu kemungkinan yang mengejutkan. Bagaimana jika ini bukan kecacatan kamera? Bagaimana jika Pluto memang ada teman? Untuk memastikan perkara ini, Christie kembali meneliti bertahun-tahun pemerhatian yang telah diarsipkan. Dia meneliti gambar-gambar lama sejak tahun 1960-an. Dan kerana itu, corak yang sama mula muncul satu persatu. Berkali-kali, bonjolan pelik itu muncul di posisi berbeza di sekitar Pluto. Bersama rakan sekerjanya, Robert Harrington, mereka menjejaki pergerakannya selama bertahun-tahun berdasarkan data pemerhatian. Selepas analisis yang teliti, satu hasil penting muncul. Objek misteri itu sebenarnya kelihatan mengelilingi Pluto setiap kira-kira 6.4 hari. Dan yang lebih mengejutkan, ia hampir sama tepat dengan kelajuan putaran Pluto sendiri. Adakah ini sekadar kebetulan? Jelas sekali. Mereka telah menemui sebuah dunia baru. Sebuah bulan yang sangat besar yang terikat dengan Pluto melalui grafiti dalam satu tarian yang unik di galaksi. Pada mulanya, ia diberi nama sementara S 1978 P1. Tetapi kemudian, Christie mencadangkan nama Charon. Menurut temu bual beliau, nama itu diambil daripada nama panggilan isterinya, Charlene, yang dipanggilnya Shah. Beliau juga menambah perkataan on yang sering didengar dalam istilah-istilah yang digunakan dalam fizik.
Namun, ada satu lagi butiran yang menarik. Selepas cadangannya, beliau mengetahui bahawa dalam mitologi Yunani purba, Charon ialah pendayung yang membawa roh-roh ke dunia bawah, iaitu kerajaan Dewa Pluto. Seolah-olah, nama itu telah ditetapkan sejak awal lagi. Pada tahun 1986, ia secara rasmi diiktiraf oleh Kesatuan Astronomi Antarabangsa. Walaupun begitu, semakin para ahli astronomi mengkaji sistem Pluto dan Charon, semakin mereka sedar bahawa ia bukanlah planet dan bulan yang biasa seperti yang kita lihat di bahagian lain sistem suria. Sebenarnya, di sinilah mula berubah seluruh pandangan para saintis tentang Pluto. Selepas kewujudan Charon disahkan, para penyelidik mendapat peluang untuk mengukur dengan lebih tepat jumlah jisim sistem mereka menggunakan pergerakan bulan itu mengelilingi Pluto. Dan keputusannya amat mengejutkan. Selama bertahun-tahun, ada beberapa saintis pada masa itu yang menyangka Pluto lebih besar dan lebih berat daripada saiz sebenarnya. Namun apabila pengiraan baru muncul, ternyata Pluto sebenarnya sangat ringan berbanding kebanyakan planet dalam sistem suria kita. Tiba-tiba menjadi jelas bahawa ia bukan versi kecil bumi. Sebaliknya, ia adalah dunia beku yang unik dengan kisah pembentukannya sendiri. Namun, penemuan tentang Charon lebih mengejutkan. Sebagai sebuah bulan, saiznya sangat besar berbanding dengan planet yang ia orbitkan. Dalam kebanyakan sistem bulan planet, bulan adalah sangat kecil berbanding dengan planet induknya. Sebagai contoh, walaupun bulan kita kelihatan sangat besar apabila dilihat dari bumi, ia masih merupakan bahagian yang kecil jika dibandingkan dengan jumlah jisim planet kita. Situasi bagi Pluto dan Charon adalah berbeza. Mereka seperti dua objek yang hampir sama besar yang mengelilingi satu sama lain. Disebabkan ini, ada sesuatu yang unik berlaku dalam sistem mereka. Kebiasaannya, pusat graviti antara sebuah planet dan bulannya terletak di dalam planet itu sendiri. Ini bermaksud, bulan benar-benar mengelilingi planet, manakala planet itu sendiri hanya sedikit berayun. Tetapi dalam kes Pluto dan Charon, pusat graviti itu terletak di ruang kosong di antara mereka. Dalam erti kata lain, bukan sahaja Charon yang mengelilingi Pluto, kedua-duanya berputar mengelilingi satu titik yang tidak kelihatan di angkasa. Bayangkan, dua orang yang berpegangan tangan sambil berpusing di tengah lantai tarian. Tiada seorang pun antara mereka yang benar-benar berdiri diam. Kedua-duanya bergerak mengelilingi satu pusat yang sama. Begitulah sebenarnya yang berlaku dalam sistem Pluto-Charon. Dan hubungan unik mereka tidak berakhir di situ sahaja. Ada satu lagi fenomena yang jarang dilihat pada tahap seperti ini. Jika kita perhatikan bulan kita, hanya satu permukaannya sahaja yang sentiasa menghadap ke bumi. Ini kerana kelajuan putarannya pada paksinya sendiri adalah sama dengan kelajuan ia mengelilingi planet kita. Ini dipanggil sebagai tidal locking. Namun, Pluto dan Charon lebih hebat lagi. Kedua-duanya saling terkunci secara tidal antara satu sama lain. Ini bermakna apabila Charon memandang ke arah Pluto, Pluto juga memandang ke arah Charon. Jika ada angkasawan yang berdiri di bahagian yang menghadap ke Charon, dia akan melihat Charon tetap berada di langit sepanjang masa. Ia tidak akan terbit, ia tidak akan terbenam. Seolah-olah ada satu bulatan yang sangat besar tergantung secara kekal di langit. Sementara itu, jika anda berada di sebelah bertentangan Pluto, anda tidak akan pernah melihat Charon, walaupun sekali seumur hidup anda. Begitu kuatnya hubungan graviti antara mereka. Disebabkan oleh semua ciri-ciri pelik ini, ramai ahli astronomi mula bertanya, adakah masih sesuai untuk memanggil Charon sebagai bulan saja? Atau lebih tepatkah untuk menganggap mereka sebagai dua dunia setara yang beredar bersama di angkasa? Menjelang awal tahun 2000-an, soalan ini menjadi bahagian penting dalam perdebatan yang semakin hangat tentang makna sebenar perkataan planet. Apabila semakin banyak objek berais besar ditemui di Kuiper Belt, melepasi orbit Neptun, komuniti saintifik semakin sukar untuk menjelaskan mengapa Pluto dianggap istimewa berbanding yang lain. Dan di sinilah data daripada Charon menjadi penting. Ia menunjukkan bahawa sistem suria lebih rumit daripada kategori mudah yang digunakan oleh para saintis sebelum ini. Pada tahun 2006, International Astronomical Union membincangkan dengan serius pelbagai kemungkinan klasifikasi untuk Pluto dan Charon. Ada juga beberapa cadangan untuk menganggap mereka sebagai satu dogma planet berkembar. Namun, semasa perdebatan berterusan, ada keputusan yang lebih besar sedang menanti. Satu keputusan yang bukan sahaja akan mengubah status Pluto, ia akan mengubah cara seluruh dunia melihat apa sebenarnya yang boleh dianggap sebagai sebuah planet.
Tetapi ada satu persoalan yang lebih besar yang telah lama menghantui para ahli astronomi. Jika hubungan antara Pluto dan Charon begitu istimewa, bagaimana semuanya bermula? Selama bertahun-tahun, penjelasan yang paling terkenal ialah satu pelanggaran besar pada zaman awal sistem suria. Menurut model ini, terdapat satu objek berais yang besar telah melanggar Pluto berbilion-bilion tahun yang lalu. Disebabkan oleh kekuatan hentaman itu, terdapat bahan-bahan yang terpelanting ke galaksi dan akhirnya bergabung untuk membentuk Charon. Pada pandangan pertama, idea ini nampak masuk akal. Ini juga merupakan penjelasan utama para saintis tentang bagaimana bulan kita terbentuk selepas satu pelanggaran gergasi dengan bumi muda. Namun apabila simulasi komputer semakin baik dan peluang untuk mengkaji komposisi Pluto dan Charon semakin meluas, beberapa masalah mula timbul. Ini kerana mereka tidak sama seperti bumi. Pluto dan Charon terdiri daripada sebahagian besar ais dan batu. Oleh itu, tindak balas mereka terhadap pelanggaran hebat akan berbeza berbanding dengan planet berbatu yang lebih besar. Di sinilah mula muncul satu idea baru yang sedang dikaji oleh beberapa saintis planet. Sebaliknya daripada satu kemusnahan yang ganas, pertemuan pertama antara dua dunia purba ini mungkin berlaku dengan lebih lembut. Menurut beberapa simulasi moden, kemungkinan berlaku perlanggaran perlahan dan secara serong antara dua jasad yang berdekatan di lingkaran Kuiper. Mereka tidak hancur berkecai dengan serta-merta. Sebaliknya, mereka mungkin sementara melekat antara satu sama lain sambil berputar di angkasa sebelum akhirnya berpisah semula. Ianya seperti dua kenderaan yang bertembung perlahan pada kelajuan rendah dan kemudian meneruskan perjalanan ke arah yang berbeza. Kecuali dalam kes ini, mereka tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya daripada tarikan graviti antara satu sama lain. Sejak itu, mereka kekal bersama dalam satu perkongsian graviti yang kekal. Walaupun butiran tepat tentang asal-usul mereka masih terus dikaji, ada satu perkara penting yang ditunjukkan oleh pemerhatian. Komposisi Pluto dan Charon adalah berbeza. Pluto mempunyai peratusan batu yang lebih tinggi, manakala Charon mempunyai lebih banyak ais. Bagi ramai penyelidik, ini adalah petunjuk bahawa mereka bukan sekadar campuran bahan yang sama selepas satu pelanggaran yang sangat panas. Ada kemungkinan mereka sudah mempunyai identiti sendiri sebelum mereka menjadi pasangan di angkasa lepas. Tetapi apapun yang sebenarnya berlaku dahulu, ada satu kesan yang hampir pasti menurut para saintis. Tenaga yang sangat besar dihasilkan ketika graviti menyesuaikan hubungan baru mereka. Sambil orbit dan putaran mereka perlahan-lahan berubah, berlaku geseran yang hebat di dalam kedua-dua dunia itu. Dan geseran itu bertukar menjadi haba. Ini adalah butiran yang sangat penting kerana di bahagian sistem suria yang sangat sejuk di mana mereka berada, sebarang tambahan haba boleh mengubah keseluruhan sejarah sebuah planet atau bulan. Banyak model planetari menunjukkan bahawa haba ini mungkin telah melembutkan ais tebal di dalam Charon. Di bawah permukaan beku ini, mungkin telah terbentuk sebuah lautan bawah tanah yang luas pada masa lampau yang jauh. Sebuah lautan yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Sebuah lautan tersembunyi di bawah berkilometer-kilometer ais. Dan jika itu benar, ini bermakna bahawa dunia yang sunyi, dunia yang kita lihat hari ini, pernah menjadi dunia yang lebih aktif daripada yang disangka oleh kebanyakan orang. Selama beberapa dekad selepas ia ditemui, Charon kekal sebagai titik sama di teleskop bumi. Tiada siapa yang benar-benar tahu bagaimana rupanya. Tiada siapa yang tahu sama ada terdapat gunung di sini, tebing atau kesan aktiviti geologi purba. Kemudian tiba satu detik bersejarah. Pada 14 Julai 2015, kapal angkasa NASA New Horizons telah melintasi kawasan ini di sistem Pluto. Selepas hampir satu dekad perjalanan di angkasa lepas, buat pertama kalinya, manusia dapat melihat Pluto dan Charon dari jarak dekat dan gambar-gambar yang ditunjukkan adalah lebih luar biasa daripada apa yang dijangkakan oleh mana-mana saintis. Sebaliknya, daripada sekadar batu kuning yang ringkas, Charon muncul sebagai sebuah dunia dengan sejarahnya yang rumit sendiri. Sebuah dunia yang nampaknya pernah mengalami perubahan besar di dalamnya. Dan kesan-kesan kekacauan purba itu masih terukir hingga kini di permukaan bulan misteri ini. Apabila para saintis meneliti gambar-gambar yang dihantar oleh New Horizons, satu perkara menjadi jelas dengan segera. Masa lalu Charon tidaklah tenang. Walaupun bulan ini kelihatan sejuk dan tidak bernyawa sekarang, permukaannya dipenuhi dengan kesan-kesan bencana purba yang pernah menggoncang seluruh dunianya. Di banyak bahagian permukaan Charon, terdapat retakan-retakan besar, tebing-tebing panjang dan lembah-lembah dalam yang mencecah ratusan kilometer. Sebahagian daripadanya sangat luas sehingga sukar untuk membayangkan saiz sebenar mereka.
Terdapat kawasan yang mencecah lebih 1,000 kilometer panjang, manakala beberapa tebing lebih dalam daripada kebanyakan ngarai terkenal di bumi. Tetapi ada satu persoalan. Apakah kuasa yang cukup kuat untuk membelah hampir keseluruhan kerak sebuah dunia? Bukan asteroid. Dan juga bukan gunung berapi dalam erti kata biasa. Menurut saintis planet, jawapannya mungkin berasal dari dalam Charon sendiri. Semasa sistem Pluto masih muda, ia mempunyai lebih banyak haba yang tersimpan. Sejak pembentukannya, ada kemungkinan unsur radioaktif semula jadi yang terdapat dalam bahagian berbatu bulan itu juga turut menyumbang. Dari masa ke masa, haba ini mungkin cukup untuk mencairkan sebahagian daripada lapisan ais tersembunyi di bawah permukaan. Jika model ini betul, Charon mungkin pernah mempunyai lautan yang luas yang tersembunyi di bawah lapisan ais tebalnya. Bukan lautan yang kelihatan di permukaan, tetapi sebuah lautan rahsia yang tersembunyi di kedalaman. Namun, apabila bulan itu semakin sejuk selama berjuta-juta tahun, keadaan mula berubah. Air yang dahulunya dalam bentuk cecair mula membeku sedikit demi sedikit. Dan di sinilah berlaku satu sifat pelik air. Tidak seperti kebanyakan bahan lain, isi padu air akan bertambah apabila ia membeku. Semakin banyak ais terbentuk di bawah kerak, seolah-olah ia perlahan-lahan menolak keluar seluruh permukaan Charon. Kerak itu perlahan-lahan meregang. Tekanan pun mula terbentuk sedikit demi sedikit, sehinggalah sampai ke satu tahap di mana ia tidak lagi mampu menahan daya yang datang dari bawah. Dan selepas itu, permukaan itu pun retak. Garis-garis sesar gergasi dan ngarai yang kita lihat hari ini mungkin merupakan tanda kekal daripada proses itu. Seperti sebuah dunia yang perlahan-lahan membengkak dari dalam, sebelum akhirnya mengalami luka-luka besar pada permukaannya. Lebih mengagumkan lagi, ialah hakikat bahawa bukti-bukti ini masih kekal jelas hingga ke hari ini. Tidak seperti bumi yang mempunyai hujan, angin, lautan dan geologi aktif yang mengubah lanskap. Hampir tiada proses seperti ini di Charon. Ia tidak mempunyai atmosfera tebal yang boleh memadamkan tanda-tanda purba. Disebabkan ini, apa yang kita lihat sekarang seolah-olah sebuah kapsul masa yang sangat besar dari masa lalu yang sangat jauh. Namun tidak semua bahagian bulan mempunyai cerita yang sama. Sebenarnya, New Horizons telah menemui bahawa seolah-olah terdapat dua dunia yang berbeza tersembunyi dalam satu bulan. Di bahagian utara, kita dapat melihat teres kuno. Ia tenang, penuh dengan kawah, retakan dan kesan aktiviti geologi yang telah lama berlaku. Ia kelihatan tua, kasar dan penuh dengan sejarah. Sementara itu, apabila sampai ke bahagian selatan, pemandangan tiba-tiba berubah. Permukaannya lebih licin, terdapat kurang kawah, dan ia kelihatan lebih muda berbanding dengan kawasan lain. Bagi para saintis, ini adalah petunjuk besar bahawa sesuatu yang luar biasa telah berlaku di sini selepas retakan purba terbentuk di utara. Salah satu penjelasan utama ialah apa yang dipanggil sebagai kawah. Pada pandangan pertama, ia kedengaran seperti gunung berapi biasa. Tetapi di dunia yang sangat sejuk seperti Charon, bukan batu cair yang keluar dari bawah permukaan. Sebaliknya, mungkin campuran air, ais dan bahan kimia lain yang naik dari dalam. Sewaktu lautan bawah tanah purba membeku, tekanan di bawah kerak meningkat. Apabila terdapat retakan yang terbentuk, bahan-bahan mungkin terpaksa naik ke permukaan. Dalam jangka masa yang panjang, kemungkinan kawasan besar di hemisfera selatan telah dilitupi oleh aliran beku ini. Inilah sebabnya mengapa kawasan itu kelihatan lebih licin dan lebih muda berbanding dengan kawasan utara. Terdapat juga beberapa gunung ganjil yang bertaburan di dataran ini. Sebahagian daripadanya kelihatan terasing dan berdiri di tengah-tengah dataran luas, seolah-olah mereka tidak sepatutnya berada di situ. Ada saintis yang mencadangkan bahawa ini mungkin merupakan cebisan kuno kerak bumi yang lebih tua yang terpisah semasa zaman aktiviti geologi yang hebat. Jika tafsiran ini betul, mereka mungkin seperti gunung ais gergasi yang pernah bergerak di atas bahan yang membeku sebelum akhirnya ditinggalkan di kedudukan mereka sekarang. Dengan setiap analisis baru, data dari New Horizons, semakin jelas bahawa Charon bukan sekadar bulan biasa di sebelah Pluto. Ia adalah sebuah dunia yang pernah mempunyai haba di dalamnya. Mungkin mempunyai lautan tersembunyi dan mempunyai sejarah yang tertulis sendiri pada rekahan, tebing dan dataran yang kita lihat hari ini. Namun, daripada semua penemuan New Horizons tentang Charon, ada satu butiran yang segera menarik perhatian para saintis, iaitu warnanya. Khususnya bahagian merah gelap yang pelik yang terletak di hujung utara bulan itu. Jika dilihat dari angkasa, ia kelihatan seperti satu tumpukan besar yang terletak di atas permukaan ais. Disebabkan rupa bentuknya yang pelik,
Ia telah diberikan nama tidak rasmi iaitu nama Modo Macula oleh beberapa ahli pasukan New Horizons. Dan sehingga kini, ia masih merupakan salah satu misteri paling menarik di seluruh sistem Pluto. Pada pandangan pertama, ia kelihatan seperti perubahan warna yang biasa sahaja. Tetapi bagi para saintis planet, ini adalah satu bukti penting yang mungkin dapat menjelaskan bagaimana Pluto saling mempengaruhi. Dan Charon, walaupun jaraknya beribu-ribu kilometer di antara mereka. Menurut analisis, warna merah ini kemungkinan besar dihasilkan oleh sebatian organik kompleks yang dipanggil tholin. Biasanya, ia terbentuk apabila molekul ringkas seperti metana terdedah kepada sinaran ultra ungu dari matahari dan zarah tenaga tinggi yang bergerak di angkasa. Dalam jangka masa yang sangat panjang, bahan kimia ini menjadi gelap dan berwarna merah. Tetapi dari mana datangnya metana? Di sinilah bahagian cerita yang lebih menarik bermula. Salah satu penjelasan utama berkaitan dengan Pluto itu sendiri. Walaupun Pluto kecil, ia mempunyai atmosfera nipis yang terdiri daripada pelbagai gas, termasuk metana dan nitrogen. Ada bahagian atmosfera ini yang perlahan-lahan terlepas ke angkasa lepas. Sewaktu Charon mengelilingi pasangannya, ada kemungkinan beberapa molekul yang terlepas itu ditangkap oleh graviti Charon. Ia seperti pemindahan bahan yang perlahan tetapi berterusan dari satu dunia ke dunia yang lain. Apabila musim sejuk kutub yang panjang tiba di bahagian utara Charon, suhu akan turun dengan mendadak. Persekitaran di sana sangat sejuk, sehingga metana boleh terus membeku. Selepas tempoh kegelapan yang sangat panjang, kawasan itu akhirnya akan disinari matahari semula. Dan apabila itu berlaku, perubahan perlahan metana akan bermula disebabkan oleh sinaran ultra ungu. Dalam tempoh berjuta hingga berbilion tahun, lapisan tebal bahan kemerahan yang kita lihat hari ini mungkin telah terbentuk. Jika teori ini betul, ini bermakna Pluto sendiri yang perlahan-lahan mewarnakan bahagian utara Charon. Satu contoh luar biasa tentang dua dunia yang secara langsung mempengaruhi satu sama lain walaupun tanpa sentuhan fizika. Namun, tidak semua saintis yakin bahawa Pluto adalah punca metana itu. Ada satu lagi penjelasan yang masih terus dikaji. Ada kemungkinan metana itu berasal dari dalam Charon sendiri. Jika benar Charon pernah mempunyai lautan bawah tanah purba dan letusan kriovulkanik yang besar pada masa lalu, mungkin terdapat gas yang keluar dari kedalamannya. Ini termasuk metana dan sebatian lain yang mungkin naik ke permukaan. Dari masa ke masa, gas-gas ini mungkin terkumpul di bahagian paling sejuk bulan itu, iaitu di kutub-kutubnya. Dan seperti teori pertama, sinaran ultra ungu dari matahari mungkin bertanggungjawab membentuk bahan merah yang kita lihat sekarang. Pada masa ini, masih belum ada jawapan pasti yang mana satu daripada dua penjelasan itu betul. Ada kemungkinan kedua-duanya mengandungi sebahagian kebenaran. Namun apapun asal-usulnya, jelas bahawa tanda merah di bahagian utara Charon bukan sekadar hiasan semula jadi. Ia adalah kesan daripada proses-proses yang berlaku selama berbilion-bilion tahun. Dan ia juga merupakan peringatan tentang betapa mendalamnya hubungan antara Pluto dan Charon. Dengan mengkaji bulan ini, bukan sahaja saintis lebih mengenali Charon, mereka juga lebih memahami Pluto. Sebenarnya jika Charon tidak ditemui, mungkin lebih lama lagi saiz sebenar, jisim dan ciri-ciri Pluto akan kekal sebagai misteri. Orbit Charon telah memberikan maklumat penting yang membantu para ahli astronomi untuk menganalisis sistem ini dengan lebih tepat. Retakan di permukaannya telah mendedahkan kemungkinan lautan purba. Datarannya pula memberikan bukti aktiviti gunung berapi ais. Dan kawasan merah di kutub utara telah menimbulkan persoalan baru tentang pemindahan bahan antara dua dunia ini. Ringkasnya, kisah Pluto tidak akan pernah lengkap tanpa Charon. Selama bertahun-tahun, manusia menyangka ia hanyalah bulan biasa yang mengelilingi sebuah planet kerdil kecil. Namun, sains moden telah menunjukkan bahawa hubungan mereka jauh lebih istimewa daripada yang disangka sebelum ini. Dua dunia yang berbeza, dua jasad yang terbentuk di kawasan yang sama dalam sistem suria, dan dua sejarah yang bersama-sama ditulis oleh graviti, ais, haba dan masa. Daripada satu benjolan kecil yang hampir disangka sebagai kecacatan dalam gambar lama, muncul salah satu sistem planet yang paling unik pernah ditemui manusia. Dan mungkin itulah pengajaran terpenting daripada kisah ini. Kadang-kadang, penemuan terbesar dalam sains tidak bermula dengan pencarian yang dirancang. Ia bermula dengan sesuatu yang hampir tidak disedari.
satu butiran kecil, satu pemerhatian yang pelik dan seorang yang sanggup bertanya mengapa.